Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, hari pagi Jumaat. Aku dengan Haris nak ke BHP Gombak lah. So kita orang pun hari ni delay sikit sebab pagi tadi hujan lebat. Okey, so hari ni apa ada? Kita ada event di Terengganu, ISMG lah. So kita akan bergerak dari BHP menuju ke Terengganu. So aku akan buat macam biasalah, aku akan record a few moment, konten-konten menarik untuk tontonan semua. Alright, so stay tune. Nanti dah sampai BHP aku update. Okey, alhamdulillah. Mana dia orang? Belah kiri ni. Kita dah sampai di BHP Gombak lah. Kita pusing senang Parking lah. Pusing senang dulu. Tengok. Dua depan Mana tu. geng-geng SG mana? Orang Depan tu tadi. Ada? Tak, Dijo tadi mana? Dijo dah sampai. Dijo awal tadi. Kita cek Dijo lah. Tapi tak adalah crowded sangat. Ke geng Triple X dah jalan dah, Haris? DPX ni lah, geng-geng DPX sebelah tadi tu, hijau. Alright. So, macam biasalah. Keadaan pagi di BHP Gombak. Okay. So, kita tunggu geng-geng SG yang lain. Guys, so sekarang kita dekat BHP Gombak. Belanja sikit lah view. Okay, so kita dah standby lah nak bergerak ke Temerloh next pit stop kita adalah di Temerloh. Kita bagi grup depan ni jalan dululah. Kita follow belakang. Mana nanti saya live balik lah. Diorang dah bike on kat api, saya akan live balik. Doakan semoga kami selamat sampai pergi dah balik. Amin. Amin pada alamin. Okay, so video ni masuk YouTube Kalau dengar aku bebel ni, diam je Faham. Macam kecil je. Dengar benda bising. Yalah. Alright. So, kita bagi grup depan ni jalan dulu. Memang ramai. So kita follow kemudian lah. Kurang 300 ke 500 biji ada ni. Ada Terus 300-500 biji Semua ni nak menuju ke Terengganu ISMG, International Scooter Mega Gathering. Memang ramai. Right. Cuaca pun agak baik hari ni. Tadi pagi hujan sekejap. Ada Terengganu. Ada kereta nak masuk. Kereta nak masuk dah ni. Kita duduk tengah. Okay, jom. Ni masih Clear. Bergerak dulu. Go. Mana baju yang hijau tu semua masih. Right. Mai, tu geng modal sini, geng modal. Inilah suasana dia. Oh, ramai. Jam tepat pukul 8.30 kita menuju ke Temerloh. Okey, saya alih dulu. Terima kasih. Alright. Ada drone Dijol. Alright. Okay, semoga dipermudahkan lah segala urusan-urusan kami. Man. Nanti video tu kita collect je lah daripada kawan-kawan kita. Cikgu dah mana? Belakang. Mana Haris? Mana Haris? Saya dekat geng-geng modal. Geng-geng modal Geng modal dekat belakang. Alright. Oh, Dijol dah tarik lah, Dijol. Jom tarik lah. Dia tarik, ikut Dijol lah. Okay, go. Depan. Alright. Kita nak rakam suasana tu. Zul dengan Daus. Betul lah pasal. Jadi awal. Lejo dah start. Lejo dah mula. Lejo dengan Daus belakang tu. Sampai. Lejo Fauza. Okay, regroup. Aku dengan cikgu. Aku kena jaga Okay, so cikgu nanti ni. dah nak sampai Temerloh, aku sambung balik lah. Dalam kardo ni ada lebih kurang 15 orang. Cikgu ni nampak macam tekanan. Oh, agak meriah sikit lah kita punya ride kali ni. Kita punya video kali ni agak meriah, dekat 15 orang ada. Semacam-macam PL ada dalam ni. Zul pergi depan buat apa?
Betul lah pasal. Right. So kita dah nak sampai di terowong lah. Terowong Genting Sempah Okay, so kita masuk terowong dulu. Oh, bingit lah bunyi dalam terowong ni. Aku tak tahu mana dia orang ni. Aku cari Arif ni. Arif tarik tadi. Baik. Ada lori. Okey. Lepas terowong ada lori belah kiri Lori kiri. Tapi ada marshal jaga. Ada marshal, bagus. Okey, alhamdulillah kita dah sampai Tol Bentong. Jadi kita akan regroup kat sini lah. Tol Bentong. Ada regroup ke lepas tol? Okey, jalan clear lampu biru tak ada. Jam dah pukul 8.54. Marshal ni suruh jalan. Halo. Okey, so kita tunggu kat depan lah. Apa tak ada lah ni? Haji. Ada, apa ada kat belakang ni? Lepas tol Bentong. Saya lepas tol. Okey, so kita teruskan perjalanan. Rasanya sampai Temelor kot. Jom, betul. Baru kita stop lah. Cari makan ke, minum ke. Okay, so kita dah sampai Plaza Tol Karak. Regroup kat sini kot. Mana yang lain? Siapa ada dekat Tol Karak? Siapa ada? Kita dah jalan. Ke nak berhenti jap? Berhenti jap ke apa? Kak Rai dah jalan. Nampaknya macam jalan kot. Lepas tu Karak. Kita tunggu tol Temelor kot tak? Okay, so kita dah nak sampai Temelor so kat sini ada construction lah. Agak lah bagi motor rehat sikit. Dari tadi duk pump je. Kita dah sampai di R&R Temelor. Depan tu ada Shell. Ramai Oi, penuh lah nak isi minyak. Muka tu dah itu. Sekarang macam ni. Sekarang dengar macam ni. Isi je. Jangan. Saya dah top up settle ni je. Abandon. Hilang. Ada. Ada kat mana? Isi minyak tu. Halo. Oi, Motor dua bang. Isi je. Ada. Isi lah. Abang apa? 187 atas baru. Tank pump tu. Lapan sini lah lapar. Kita makan sini lah, kena patah balik lah. Tak tahu lah. Dijol. Dijol depan ni. Dijol dengan siapa tadi? Tam, kita makan sarapan ni ke jalan? Terus jalan ke apa? Ke minum, beli roti je kot. Isi je minyak. Jangan banyak bunyi. Kita rehat dulu lah dekat Shell R&R Temelor so kita okok dulu. Lagi kita sambung balik. So kita dah settle rehat dekat Temelor. So sekarang ni kita menuju ke R&R Perasing lah kot. So tadi semua dah isi minyak. Kan dah isi minyak, dah makan sikit apa semua. Right, so Zul tengah ambil aku punya video Aziz ke mana? Itulah, mana Aziz? Oh, tu Aziz. Aziz laju. Follow Aziz lah. Awan mendung Jaga. Apa tu? Kereta. Lambai. Ready bang. Aziz laju. Zul, dekat mana dah Zul? Kita dekat Perasing. Tengah nak isi minyak. Tengok buai motor daripada tadi tak settle Pulang sekejap settle tu. So itulah keadaan dia. Okay, kita dah sampai
kedai makan. Singgam. Singgam Hindustan. Ulam budu. Singgang ulam bulu. Kami nak sapedek dulu lah. Kita pun tak makan daripada pagi. Zul dah, Kita lapar. Zul punya perut tengok dah kempis sikit lah. Oh, singgang ulam budu tu. Sudah. Ikan bakar. Ambil nasi dia. Sana Zul. Lauk campur. Sampai je depan dia. Apa semua ganda. Kau apa plan tu semua tak ada. Kau blok lah. Yes. Oh, kena tak? Belakang hari ni. Tak, dia tak nampak siang. Dia klip. Malam dia nampak. Dia ada flash. Ya. Kena. Tapi tak ada lagi. Dia dengan Pak Tau. Okay, kita dah sampai tempat tu. Kita dah selesai makan. PTT ya? PTT. Okay, kita nak bergerak ke homestay lah. Kiri kanan. Kuala Nerus. Kanan. Ada lebih kurang lagi sejam setengah. Apa pun ni? Aneh bontot eh. Ada lebih kurang sejam setengah lagi untuk kita sampai lah. So ni aku belanja lah view. Okey, go. Ikut T-Mac ni ke? Kita ikut T-Mac. Oh, video. Okey, video. Oh, video. Depan lagi. Depan lagi. Depan lagi kita. Okey, go. Right, so Okey, dah. Habis jangan. Abang T-Mac nak ambil video. Aku nak. Potong. Potong T-Mac. Aku ada tu. Potong TV video. Haris, video. Rapat. Kasih. Video. Please. Kamera. Okay, so aku belanja lah view. Kamera. Kuala Dun. Oh ya, Afiq ada Afiq. Oh, cuaca panas hari ni. Panas teng-teng. Panas teng. Ya, Encik Daud. Siapa belakang? Video. Last man stop. Oh, cantik lah laut dia. Video. Pelit. Apa ni bising ni? Last man stop. Tengah. Oh, sini ada pot lepak ni. Ada pondok lagi. Ada singgih tu. Mana singgih? Laju sikit. Ke depan sikit. Follow. Jangan putus. Dia baik kanan. Kita masuk. Ada kereta nak masuk kanan. S70. Tiba-tiba masuk kanan. Bangang. Oh, durian belah kiri, durian. Kayu sini lah. Ini kalau main misi kita main. Sampai jangan pecah. Depan ada sempang. Masuk kiri. Aris, panggil orang rapat. Aris. Tolak. 400 kilo kiri. Alright. Roger. Simpang 3 kiri. Okey. Jalan museum. Masuk jalan museum. Jangan borak. Kan luput kita dengar orang. Dapat sikit. Perpilai kanan. Kau signal kiri. Tolak sikit Tam. Aduh. Panas. Apa signal kiri? Go. Lawan lah lautnya. Depan tu sembot. Ni jambatan Dungun kot. Cantik lah air laut dia. Lawan. Air laut macam dekat Sabah kan? Hijau. Ni terus. Masih kristal lah tu. Pantai Teluk Bidara. Terwilai kiri. Kiri lepas pintu gerbang. Kiri. Ui, sekarang kita dekat warung Merah. Orang tadi ride dalam setengah jam lah daripada kedai Singgang Budu ni. Kita decide untuk berhenti kejap sebab cuaca terlalu panas Mata tadi tak boleh buka mata. Dia jadi apa pula tak boleh pakai spek. Lepas makan kenyang pula. Lepas makan kenyang pula. Dia kena kelapa lah bagi dia bilas balik.
Ya. Apa dulu, cuci dulu. Kita sambung lah balik homestay. Tu pulau apa tu Dekat Pulau ni. Redang. Nyok. Adalah kandung apa Nyok. Ni semua geng-geng AFT lah yang tidur di apa nama homestay kita Haris? Ikhlas Al-Taqwa Homestay. Ikhlas. Takut lu baru ikhlas. Ni semua majoriti lah, semua yang tidur di Al-Taqwa Homestay yang diuruskan oleh abang cute kita Dijul. Jol. Ya angkat tangan. Jol, tolong sini. Jol. Angkat tangan. Tangan semua. Drone. Drone minum. Okey. So kita minum dulu lah. Nanti nak gerak nanti kita sambung lah. Tak boleh nak cakap lah panas. So kita dah settle minum air kelapa. Macam biasa lah. Kita nak terus perjalanan ke homestay. So kita dah sampai masuk Kuala Terengganu lah kot sebab dah ada signboard. Signboard lah atas bukit tu. Selamat datang ke Kuala Terengganu. Ya, selamat datang ke Kuala Terengganu. Mantap. Lambat kat drone. Oi, jauh tu kan ni. Tengah ambil gambar, tengah. Di mana ambil gambar, Mandon? Mana? Jom, bukan handphone tu. Jom bukan handphone. Mana? Sikap batam. Batam ambil gambar cepat. Betul lah. Merah, hijau tau. Lama cute yang kau tam. Tam hijau. Tak ada. Alhamdulillah kita dah nak sampai dah homestay ni. Kita ikut Dijol yang booking. Dijol yang tahu kunci suruh kat mana. Layan saya tu Abang Faisal. Sekejap, aku pergi tengok kat Dijol punya way. Sekejap tengok berapa jauh lagi. Ada lebih kurang. Tak nampak. Rapat kanan. Stop. Berat je. Stop. Jangan terlepas lah. Kita dah nak sampai dah homestay. Lebih kurang 2-3 minit lagi. Ni ada esme nak potong. Kanan. Ronaldo datang event Ronaldo kanan. Ronaldo. Seberang takir betul lah. Sini gong badak kan. Seberang takir. Kita punya lokasi dekat event ni bukan kat sini kan. Event dekat Shah Bandar. Dekat dengan Pasar Payang. Pasar Payang. Oh ya, ni dah pakai tahun lutong Gila lah. Motor laju. Ni ibu. Kanan. Woi, kita biar. Macam mana dia jual boleh jadi? Betul lah sini. Okey pula dia. Oh ni dah sampai. Alhamdulillah. Alright, alhamdulillah. Akhirnya. Okey, video alhamdulillah cepat. Abang Don. Akhirnya. Dah sampai. Okey, ada satu pot kosong. Dalam sikit Abang Don. Boleh. Dalam sikit. Aidil. Okey. Pizza. Boleh ke? Jom. 1, 2, 3, 4 lagi. Alhamdulillah, kita dah sampai. Aidil pizza. Okey, kita stop dulu. Sekejap kita sambung. Alright. Awak lah Jal. Kita nak pergi makan kat mana ni? Wawa celup tepung. Wawa celup. Tunggu depan kejap. So bagai je. Okey, baik. Apa? Okey, beres. Gambar nak masuk Kunci pegang kan? Katanya di Wawa celup tepung. Hari ni cuaca sangat baik di Kuala Terengganu. Belah kiri ada kereta. Dekat dengan nombor ada wek kau ni. Esok dia bagi kuih. Esok saya bawa kuih. Ada kuih banyak. Siapa si kawan kau? Awek. Yang mana satu? Kawan. Yang mana satu? Tarik. Yang mana satu? Okey rumah kau selesa Okey je. Mantap. Berak dah tadi. Tu laut, nampak laut dah. Oh ni dia orang makan kat sini.
Ada parking lagi tak depan? Oi, bonggol. Parking sini lah. Sini kosong kan? Boleh tak? Ni ke? Parking depan tu. Tu dekat simen tu. Dah selesai makan celup tepung. Wah. Kita nak pergi serang-rang Kuala Terengganu. Ya, jom. Adik. Fauzan nombor 1 ada. Terima. KBS. Yes. Yes. Kontrol semua buat sekali. Apa dah kenyang kau? Jangan keropok ni, baru ngam. Sekejap lagi saya potong. Abang Dom bagilah syarat sikit. Dah, patah. Video 360. Seat 7. Oh, macam tu simbol Okay, ke depan. Kita nak pergi tapak terus Pusing. Nanti Pusing. Ni bulatan nanti orang nampak depan ni kita balik. Macam tu senang. Follow the Arrowhead Terengganu. Follow abang ni, okey? Okey. Abang ni berak tak? Abang ni nama apa? Abang nama apa? Abang tu nama apa? Abang ni okey. Abang dungun. Tok Mak. Tok Mak ke Tok Mak? Tok Mak. Tomu. Mana tapak event? Tegak kot. Aku tak tahu tapak tu kat mana. Tapi ni barang-barang besar. Kena tanya brother tadi. Brother dungun tadi. Ni abang ni. Google. Ni abang ni. Abang mana kerja tegur? Mana? Tu abang tu sana. Suruh abang tu ke depan. Ni tegur. Sebelum jambatan masuk kanan. Sebelum jambatan Terima. Terus sebelum jambatan masuk kanan. Kita ikut abang tu ya. Kita ikut abang tu bawa. Abang tu bawa ke depan. Tapi apa tu? Abang nak kejar dia. Kata jambatan. Abang ikut abang depan. Abang depan bang. Depan. Jambatan. Okey. abang tu jalan. Ya, kita dekat jambatan angkat. Slow. Jangan kacau dia. Video. Angkat tangan. Angkat tangan. Video. Ngam. 350 360. Aduh. Tingginya bumper dia. Oh, jam ah. Okey. Jeng. Hati-hati. Okey, hati-hati geng. Betul? Oh, betul-betul ronda Cari pot ambil gambar apa okey kan ni? Kita ada orang dungun. Oh, sabar benda. Awak ni kan. Mana? Lemak orang. Brand lu. Dapat. Sabar. Ibu. Kau kena langgar ke? Huru hara mana ni? Huru hara. Kalau FBI aku digagah kat reverse ni. Tam. Dah bersen boleh tak? Tak boleh lah. Tak boleh. Sedap. Lagi kat muka saya. Mana? Ya. KL. Ha? Petang ni. Awak sini ya? Sini ya. Esok ada tak ada? Tapi aku dia lebihkan minyak sikit. Ya. Hujan lah. Bawa motor tu. Hujan nak Terengganu lah. Dah hujan lah. Esok suruh bawa motor tu show. Suruh dia bawa. Ompong menang. Dia tapi panas lah. Panas. Malam pun panas lah. Kering lah. Panas pula pakai jaket baru. Assalamualaikum. Abang simpan posit. Jangan simpan. Tadi try kan. Okay, kita sekarang cuba nak masuk ke tapak event. Kita nak tengok lah apa yang ada. Apa yang boleh tengok dekat event. So kat belah depan ni dia ada food festival lah. Food fest. Ni lagi mana ni? Dia makan.
Kiri. So- Kanan. Abandon kanan, badan. Bedon kanan. Kejap, kanan. Kiri ke kanan. Oh kanan. Oh korang kat depan. MG, so kanan. Kanan ni. Masuk kanan lah, ambil gambar. So kanan. Masuk. Waduh. Lagi nak keluar kita ambil gambar. Mana nak parking? Ni dalam. Kanan. So sekarang kita dah sampai di tapak event lah. Aku pun lupa pula ambil gambar. So MT ke apa yang ada tu? Haris! Haris! Ya. Baik suruh Haji hantar ke Sibah hari ni kan. Malam jajak ada bayi. Apa Ada bayi, Betul malam ni? Gila apa? Tak sibuk tu. Cari tempat parking tu. Apa je parking apa ni? Kita ronda je kan. Tak nak parking mana? Brembo. Ngam. Tengah beratur tu. Esok kita parking kita ronda jalan kaki semua. Siapa yang nak ambil gambar? Tak tahu. Ambil gambar. Ramai saya korang. Oh, okey ni ramai. Boleh lah tu. Gelap lah. Ambil gambar kat jambatan lah. Boleh? Ambil gambar kat jambatan lah. Gelap Jom. lah. Ni Boleh, esok siang kan. Kita ambil gambar kat jambatan. Sini gelap lah. Esok siang lah kita ambil gambar. Okey tak? Tak nampak. Bandung mana Bandung? Tu. Abang suruh abang depan. Pejak suruh depan. Suruh dia pergi jambatan. Bang. Aku tunggu kat depan. Ambil gambar. Bang, bawa pergi jambatan tempat ambil gambar tu bang. Tak tahu tu. Jambatan yang ambil gambar bawah tu. Jambatan angkat ni ambil gambar. Yang bawah tanah tu. Abang depan. Yang kat tanah lapang. Okay, abang depan. Kiri. Okey, so kita nak menuju ke jambatan angkat lah. Kita nak lepak-lepak kat bawah tu. Sak-sak okok minum air. Kita masuk belanja RGB je. Confirm ramai orang punya. Sini Jangan bet. Ambil kanan. Potong kanan. Boleh. Kalau tak ada kenderaan boleh corner. Boleh. Putrajaya. Putrajaya start. Ingat JB style. Rindu boleh. Lagi tu. Tak apa. Ikut. Lah jauh dengan anak bini ni kan. Buat terbiak sikit. Apa? Dia nak lipat belah sana lah. Warga Central, I love you nakap. Okey, lambai kat drone. Lambai kat drone. Hop. Welcome. Ada tepi lah ya. Ada tepi lah ya. Tapi tempat dia lapang tau. Itu membel tau. Nampak tanah lapang. Kiri ya. Kiri kan. Miru sana dalam bang, masuk dalam bang. Masuk dalam. Kita belanja budak-budak Fauzau. Ada dua. Sana. Budak Fauzau Utara. Kenapa tak kena pasti? Awak kena lagi jambatan boleh. Tak. Betul lah saya. Awak yang rekan. Ni kan Fauzan dah. Off-road. Bukan ikut sini tadi boleh potong ke? Sini ke tak? Sampai pun ada RGB. Boleh mati ya. Boleh mati. Dah settle. Ambil gambar dekat jambatan angkat. So sekarang kita nak menuju ke pantai Batu Buruk kot. So geng-geng Forza daripada Danok pun datang geng-geng Forza daripada Alamak, Abang Mat ni. Danok pun turun. Abang Mat mana? Tahu lah dia, aku dah suruh depan. Mamat, depan lah. Dia tak tahu dah ni kau Mamat. NW 145 nama dia. Okay, ngam. Sorry. Thank you, brother. Baik. Masuk kiri semua. Oh, meriah malam ni. Rugi siapa tak ikut. Rugi siapa tak ikut. Abandon video. Video mari, mesti mari. Video mari. Oh, ada kereta. Ada. Oh, cikgu depan awak Tam. Ya. Ada. Kereta. One way. Apa dah beli beratur panjang? Nasi goreng Sukiya.
Oh. Viral. Viral lah, benda viral. Sangat oh. Mantap. Oh, Oh, dia punya ni. Tebal betul, limit zebra. Cikgu depan tam. Ada. Bang, dari mana? Melaka, seorang. Lihat. Abang foto seorang. Ha? Boleh. Nanti ride asam pedas. Ya. So sekarang kita dekat pantai Batu Buruk. So ni pun tempat-tempat orang lepak kat sebenarnya. Dia ada pasang lampu Okay, Pai ya. Okay. Tu, cantik lah lampu belakang, Pai. Cantik lah lampu. Oh, ni Ken Fauza apa ada ni? Panggil. Fauza saja. NSS jangan panggil. Saya jangan panggil Ni kereta ni penting ni nak parking. Ada robot lah. Mana robot? Dekat dalam tu, transformer. Ingat Roblox. Dekat robot. Tu ada kacang lah. Boleh kunyah-kunyah. Suasana. Dia pusing ke? Dia nak minum kat sana. Pusing ke? Pusing belakang tu. Pusing belakang. Pusing gerak. Lubang. Op. Standby pusing kanan. Kiri. Okey, depan ni masuk kanan Okay, so sekarang kita dah siap nak pergi makan ke nasi dagang atas tol. Tengok, kita ada dua rumah satu yang ni, satu yang sana lah. Grup ASG. Ni baju ASG. Belakang. Ni motor. Hello. Asal bergema ni. Itulah. Hello. Baik, kau aku tutup. Kau tengok berapa? Nanti kau beritahu. Bergema. Pecah. Ha? Bunyi pecah. Di sana. Aku punya patah je. Patah. Macam karaoke mic ni. Dapat pergi lagi. Haji dengan Wan tak pergi. Oh, Wan tak pergi Tak. Dia pergi lambat sikit. Dia kata dia tunggu Haji. Dia jalan lah. Dah bumbak. Dawan. Oh, Dawan tak pergi. Jom. Wan. Wan ada nak satu. Wan tak ada. Wan tak ada. Tak apa kamu lah tu. Tengah jalan ni. Bagaimana? Okay, kita nak pergi makan dulu. Nasi dagang atas tol. Hello, Ten. Gemar. Macam karaoke lah. Cuba nyanyi sikit, Riz. Nyanyi ya. Nyanyi okey kot. Hello. Weh, hantar dia punya angin. Bejal, supervisor. Baca supervisor. Sorry. Jangan lagi ni lah, jangan. Video mana video? Potong sini, potong. Presisi. Potong. Video. Potong kami. Komen. Video pandang.
Ngam. Aku ride kita ride dulu. Lagi dah nak sampai, kita sambung balik. Sekarang kita dah sampai di kampung atas tu. Arwah kat tengah jalan. So, dah dekat sampai kot. Ada manusia melintas. Ada kereta Arwah. Okay, kita dah sampai Ambil kiri. Oh, kiri. Oh, dia macam datang sayur je. Kiri ke kanan? Kiri ni. Nasi tagak atas tu. Oi, beratur, Mat. Beratur. Ramainya orang. Aduh. Berat je. Beratur. Tempat lain lah kot. Bincang. Buat pun. Tempat lain. Penuh Bangun, tidur. Okey. Lepas putih ni jom. Lepas putih ni. Sekejap. Kotor sini. Kita apa? Oh, kenapa? Tanya Abang Dungun. Ini tol ni sebagi ada fit. Kita tukar tempat. Abang tempat. Tempat lain. Abang Dungun ni. Abang Dungun. Nama dia apa? Apa? Bagi tahu itu tempat lain. Ramai sangat. Tengok. Abang orang sini. Nak pergi tempat lain tak? Ni tempat lain. Pergi tempat lain. Tempat lain. Apa? Tak, okey. Apa tu jalan tu? Mau nak pergi. Kapan kiri. Okey, abang dah jalan dulu. Lain. Lori. Gerak. Baik ada abang kita panggil dia Abang Honda. Abang Honda. Dia orang sini. Dia tahulah pot-pot orang-orang tempatan makan. Kurang dia kuat tu. Amin selajak terus. Tak boleh kat mana kan? Dia ada kena call dia. Apa kita bagi location dia? Ini kanan. Ni kita nak bagi ke Hiliran. Yuta. Kita paham ni. Apa ni nak gana? Jalan lah. Tu lah, kita tu. Specialist tu. Habis. Ya, habis. Boleh. Balik. Low battery. Kami tengah. Low battery. Apa tu? Batam ni. Oh, batuk pun sedap Nak Melayu. Kedai makan. Ni atas tu juga. Ini kedai mak. Ni depan tu sampah ni. Abang banyak parking. Masuk. Belakang. Abadi. Oh. Jom, apa? Kita nak keluar lama. Tapi nanti kita nak keluar. Kita nak keluar pula. Lepas ini kita nak keluar. Bagi dia keluar. Kita keluar. Mantap. Mama. Ni tepi ni. Dekat nasi dagang. Kita makan nasi atas tu. dagang atas. Di cawangan dia. Tu kat atas. Ni. Okey. Banyak orang tapi tak seramai tadi. Beratur dulu. Kita tunggu. So, kita dah selesai makan sarapan di nasi dagang atas tol. Abang buat kan orang? Tak. Kita buat YouTube. Oh, buat YouTube. Dia YouTuber. Nanti kita share video. Apa ni? Nah, Apple. Okay, so kita nak pergi ke Pantai Batu Buruk kot. Nak ambil gambar. Tak tahu jalan ni. Kawan. Abang Dungun. Abang Dungun. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baikana fima zakana wa qina azabannar. Amin. Okey, alhamdulillah kantor pun dah okey. Dawan. minal mukminin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Dawan. Abang tunggu depan lah. Siapa tahu jalan? Okey, siapa tahu jalan pergi. Apa dengar? Nak pergi mana ni? Batu Buruk. Pantai Batu Buruk. Kita bawa ke Pantai Batu Buruk. Jom. Okey, abang jalan. Dawan. Dawan dia. Itu Elohim memang kerja dia. Dawan. Boleh. Kau lantar boleh. Boleh. Kena boleh juga. Okey, di sebelah kiri kita Maiden Maiden Terengganu. Jaya. Apa dia bising ni? GP racing on the way. Ada tak main lah. GP awam. GP tak awam tau. Arem mana pakai? Arem, aduh. Kita Hyperforce cutting standard. Hyperforce cutting standard. Boleh lah. Okey, open ni. Hyperforce cutting standard. Hyperforce nanti patah macam pedal. Untuk kategori open lah. Tak patah tak kawan. Nak lagu. Tak patah lah kawan. Tak ada patah. Tak payah kuda GP racing Pak Top. Kuda. Nak cari juga apa ni? Motor Pak Top tu. Siapa berminat PM tepi. Tahu tempat. Kita boleh cerita belakang. 50,000. Ya, jalan. Oh, 50,000 jalan. Boleh escalator 6 bulan. Tahu dari sini. Okay. Gerak. Tarabina terus. Merah, berhenti. Baik, ambil gambar baik daripada belakang baik baju. Dah. Apa ambil gambar? Pandai Toki buat kerja lah. Haris saya ikut tema tu. Lagi saya tukar lah. Aduh, adik hijau lah pula. Dah bagi tahu, adik potong, adik. Apa tadi? Ada bawa. Orang semua tak, Yazid dia makan tu. Haris kalau sabar. Aduh, lagi tema. Haris memang laluan. Kena tekan. Kena tekan. Macam ni lah kawan. Ada lagi. Aduh, tema lagi lah. Aduh. Haris tak cukup kawan dah. Kanan terus. Jangan situ. Hati-hati deh. Okey, jom. Betul. Oh, semalam jam sini. Oh, redup. Oh, sini cantik ke? Sini lawa. Sini. Mana? Weh, aku dah boleh ukur siap. Kau cari kedai ukur sang. Situ kat Ipoh tu okey tu. Susun tu dekat Ipoh tu, tak? Susun nak budak Rozan, nak ambil gambar. Ya. Sini masuk. Dah, sini Zal. Ada? Mari. Sana, dorang kata nak dengar. Sini. Diorang nak ambil gambar belakang pantai. Sini geng. Diorang nak kat belakang laut pun. Sini. Ada duit. Tengok, bagi tengok. Belakang pantai. Res, bagi tengok, Res. Tak pejal. Macam ni. Cepat. Okey. Ni susun. Abang susun. Weh. Susun, tengok. Abang susun. Susun lah. Cepatlah susun. Tak ada siapa turun. Susun. Tunjuk je, tengok macam ni. Tengok macam cikgu tu. Tengok dah macam ni. Aduh. Tengok. Weh, sebelah pai sana. Tambah yang sebelah pai lagi sana. Pejal, sana dapat. Cikgu belakang ni, cikgu. Pejal, kau ujung. Pejal bagi pun masuk. Ya. Tam, kaki tam. Single stand lah. Ya. Single stand lah. Aku mana boleh double stand. Mana boleh ni. Jangan lupa saya masuk video Bandon. Bandon, saya. Ya. Jangan dekat. Bagi geng-geng X-Max jalan dulu. Ke mengalah lah. Betul. Kau kena pakai kontak lens. Pakai kontak lens, kau pakai lens. Oh, macam bunyi dah. Oh, tam bunyi tami kuda. Kuda kepang.
Okay, jom. Jawab. Alright. Jom kita ke tapak event. Ni setahun sekali je boleh rasa macam ni. Setahun sekali. Rugi tanpa tak datang Rapat dengan geng ni. Siapa? Jangan pecah. Sekarang kita dekat pantai Batu Buruk lagi. Rasa pergi dataran Shah Bandar tu dah 10 minit je kot dari sini. Video. Buat video sikit Manon. Tengah rakam ni. Siapa nak masuk dalam interframe? Mari sini. Terengganu. Panas dia Dawan. Bapak panas. Panas tu. Yang tu boleh lah. Berarti sebagai doa. Oh, jam kat depan. Traffic light hijau. Dia ambil video tu. Orang kereta tu pun ambil video. Oh, lampu merah. Berhenti. Peraturan. Peraturan dia tak peraturan. Patuhi semua lalu lintas. Allahu Akbar. Kuat bawa popim bob Oh. Gerak. Jauh. Tu. Berada tu. Lain macam. Baliknya kena jawab lah. Lain macam. Angel cuma Nanti balik dia tak kekun laki nanti. Mana berkitab saya pakai full face. Oh. Buka dagu. Payah nak dapat je ni. Kan? Risau dia. Ada tu rakam. Tadi kau di rumah siapa pegang Kimi Kenapa tu? Belumkan apa-apa tu? Tadi tu Tadi belah kanan tu semangat dia ambil gambar kita. Tahu kalau nanti penat-penat nak balik tidur ke apa nanti lah. Panas. Jom. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mana saya kat belakang Manon. Mana? Mantap. Padawan. Masuk YouTube Masa itu Manon. Subscribe. Jangan lupa masuk YouTube saya punya ni Dah hilang saya tu. Weh, macam mana boleh hilang? Aduh. Depan ni sampai depan ni. Merah. Merah lagi. Merah. Oh, pot baik. Oh, dapat pot baik pula. Aduh, konjol. Oi, lama pun tak apa. Depan kosong. Depan kosong. Depan sikit Jol. Jom, depan sikit jom. Pokok ni, potong. Kanan. Gerak. Malam pesta muda-mudi. Jalan.
Jom. Terus. Nah, yang dia pakai shotgun memang tak panas je. Dia mereka. Ni bukan tapak event. Yang ikan ni kan? Yang ikan lah. Bukan, ni bukan. Dia orang kau. Apa event tadi sebelum naik tu, dia tegur. Tapi aku tak tahu dia orang. Aduh, salah lah. Jom. Call. Buat apa? Wah, kita terus pergi sana lah. Tak weh. Seorang buka weh. Tak ikut lah. Tak ikut. Seorang ni. Okey, sana ikut batang. Bye. Seorang ni. Okey, sana ikut batang. Bye. Pusing. Diorang kat sana. Jom. Okey. Right. Kita dah sampai di tapak event SMG. Panas. Ni boleh je. Lagi aku share lah apa yang ada dekat event ni. Tadi tak dapat nak rekod. Ini je. Ha? Ni. Jadi aku share apa yang ada. Tadi aku tak dapat nak rekod. Masa aku masuk tadi, bateri Insta ni kosong. Cepat usang kita di Fox. Dan tambah lagi satu. Yang satu kan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Tadi orang kelakar. Kita nak cari orang Singapura. Mana orang Singapura? From Singapura kan. 3 orang from Singapura. 3 orang. Really. 3 orang. Alright. Okay. Lepas sikit. Hello sir, where are you from sir? I'm from Singapore. Singapore, what is your name sir? Muhammad Ridwan. Orang Singapore cakap tak buka mulut. So, how long you take time to ride from Singapore to Terengganu? Kitchen. 6 hours. Okay. What your model motorcycle scooter? Jabat, what your? Jenis motosikal. Ayah tunggu. Jenis motosikal. Saya bawa X-Max. Boleh cakap Melayu? Yes, saya mau bawa motosikal. Ambil hadiah tu. Oleh pada orang Singapura. Kita buat, he is yours. Thank you from Singapore. Dari Singapore. Jangan. You get turun. Kita tengok express. Bro, ikan puyuh seekor sama. Thank you very much. Oh, baik. Anda jawab ke? Tengok ni. Okay. Baik, next. So, what is your name? Sama. Faizal. Where you from? Singapore from? Dekat mana? Dekat mana? Ini mana? Pasir Ris. Pasir Ris. Kat mana tu? Ke Singapura lah. So datang ke sini dengan motor. Jalan lagi tengok apa yang ada. Kita putih satu orang. Bagi dia sini, bagi dia. Ini kaya bar. Tak ada apa je. Kita cari air. Dia minum lepas tu kalau macam Balik hotel. Betul. ambil gambar sikit lah, ambil gambar kenangan, ambil gambar kat yang banner tu. Betul. SMG. Tahun satu lah. Apalah kita. Macam saya pergi ada member macam tu juga. Ambil gambar lepas tu balik. Satu lah tu gambar petang. Tak ada orang jual air. Boleh ya. Event tak ada. Ni lah, pakai ni. Ni masuk belakang. Oh, dia nak beratur lambat Di belakang bang, ni tak main. Di belakang ni. Dia masuk belakang. Bang, abang. Potong.
Oh, penyu. Siapa nak beli penyu? Penyu tu mau 100 tu. Okey, tu sini ada penyu sulam. Lepas tu Brembo, ha? Beli ke tak ada? Tak ada. Brembo ni Faito bawa. Tersampah tu. Ya, abang nampak tersampah. Okey, jom. Tahu belakang lawa. Okay. Apa gambar? SMG. Jangan apa gambar dia. Factory Gambar racing. okey ya. SMG. Oh, okey. Boleh tak apa. Okey, cepat nak habis dah ni. Cepat nak habis dah. Ada info mengandung ni. Ibu mengandung kata nak sport game ke? Info mengandung sport game. Anak dalam kita ada 1 2 3 12. Siapa orang je, siapa tu main lewat. Okay, so Dah boleh ke? apa-apa nanti aku sambung. Oh. Okay, sekarang kita dekat booth MT Carbon. MT Carbon kita tengok barang-barang carbon. Ni barang apa? Forza ke S-Max ni? S-Max ni, S-Max. Ni Forza. 1,000. 1,500. 1,000 res. 410. Oh ni yang belakang tu. 410. Oh. Benar betul belakang. Ekor lah, ekor. Okay, so jom tengok exhaust tu pula ni. Ni Forza. Ni dia Forza ni. Siap melifo je. Brother Wan tu, betul je exhaust? Ha? Tak tanya tu Forza ni. Forza ni apa bang? Forza. Ha. Ini ya? Ha. True pressure. Tu meja. Ha. Tanya lu. Abang mau mantai. Mau mantai. Saya 778. Ini kali. 778. Buat ini kali saja. 778. Sekali manifold lah. Bukan. Ini kali lah. Kita buat promotion saja. Biasa berapa? Ha? Biasa berapa? Ya Shopee lah. 8 lebih lah. Tapi ada voucher lah. Tak, kita tanya tu. Abang ya. Sambil kawan cari, sambil kawan. Saya tanya, nanti dia mari. Nanti saya panggil, sambil kawan mau cari. Boleh mana yang pemantai? Montai lah. Okay, nanti kita up balik. CJ Ipoh, MC Carbon. Jom. So, Yo panas panas. Siapa nak ambil gambar tunggu dulu. Siapa nak balik. Orang ambil gambar kat Anis tunggu aja. Q. Okey. Alright, kita ambil gambar dulu sebelum kita balik. So kita orang nak balik homestay dulu. Okay. Okay, let's go. 1, 2, 3. Okay. Motor saya okey ya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Thank you. Okay, so kita ambil gambar dulu. Lala dah sampai. Sekali. Ada? Ada. Ada ah? Ada. Boleh connect ah? Boleh. Kepala tak ada. Okay, lepas hari ni kita gerak. Okey. Okay, Jun. Petang datang. Nak borong ni. Siapa depan ni? Tak tahu. Apa depan bai? Apa bawa balik homestay bai? Aku tak ada ni. Oi, panas weh. Biasalah event. Diorang kat mana kan? Diorang kat depan Diorang tunggu Ni ke kiri. Tak ingat. Kiri. Karen, nanti nampak sewa E. Tiga kat area rumah. Okey. Kono kiri kalau tak ada kenderaan. Anggap tak ada je. Tak kenal. Abang Timek. Tak kenal. Tak kenal Tak kenal. Ini connect Mana kat dia boleh masuk? Magic. Terus kan? Tadi terus. Tadi kita ada naik jambatan. Interest and be full. Oh. Sini tak ada swimming pool kolam public ke? Ni dah haus.
Lawan. Dah. Boleh tekan? Dah kena berhenti jap lah. Saya pun boleh tekan ni, tapi saya kena berhenti jap. Berhenti jap. Settle dulu kan tak mana-mana pusing Dekat traffic light. Okey. Tapi air pun panas tu. Aduh. Air pahit. Mandi kat luar, Aris. Pakai benda. Nah, abang mandi kat Aris, dia mandi kat abang. Apa nak join? Boleh. So, kita nak balik ke homestay dulu. Rehat-rehat, mandi-mandi. So, sekejap lagi mungkin pukul 3 macam tu kita keluar balik. Bagi makan celur-celur tepung. So, malam ni kita ada barbecue session lah. Bersama grup-grup ASD, Forza Central. Alright, so nanti apa-apa kalau dia balik panas sangat ni. Okay, so sekarang kita baru balik, baru rehat-rehat lah daripada baru bangun tidur. Kita nak pergi cari makan. Beli Pok Nong. Sebab malam ni kita ada barbecue. Keadaan Pok Nong ada yang pergi balik ke tapak event. Sebab ada motor auto show kat sana. Dia nak tengok result. Sebab dia menang ke tak menang. So ni lah keadaan motor. Okay, so nanti kita sambung. Okay, so kita dah bersiap nak ke Pok Nong Colok Tepung. Sebab tu kita nak isi minyak dulu. Kita kemungkinan kita akan ke Pok Nong tu kita akan round-round lah Kuala Terengganu. Kita ke tapak event ke mana-mana lah. Lepas tu malam lagi kita ada barbecue session lah. Jom. Ni mana punya jalan Haris bawa ni, aku pun tak tahu lah. Alright. Dia kalau jam pun dah pukul 5. Kalau apa? Dia kalau cuaca ada angin sejuk macam dekat sawah padi Kedah kan. Right, so kita dah sampai di warung Pok Nong. Tapi ramai lah. Agak ramai lah, tak adalah ramai sangat. So kita orang nak decide nak makan dekat depan sana. Tadi kita dah lalu lah. Nama dia Nizam Celup Tepung. Rasa tepi laut juga. Tapi kedai dia tadi macam tak ada orang. So kita patah balik lah. Kita pergi ke Nizam Celup Tepung. Kita try lah. Ni ada ayam goreng RM1 ni. Mana sini depan air? Depan air. So cuaca dah panas balik. Tadi macam redup. Ni Nizam. Ke boleh parking dalam sana? Depan ni. Ni. Alright. Okay. Cantik. Kita off-road. So, kita parking depan signboard dia tu. Selamat datang. Ya. KL pasir dia. Parking je ni, sini je lah. Abang nak mundur Boleh? No, boleh. Sana? Jauh lah. Ni dia Nizam Celup Tepung. Dia dah siap menggoreng cantik. Kopok lekor dia. Baik. Limak sampai Jom kita ambil air dulu ke? Ambil makan dulu. Tengok apa yang ada. Pisang keledek. Kertas atas dalam. Ni. Nak. Satu berapa? Satu batu RM25. Apa? Apa? Ketam? Potong. Boleh. Keledek. Dekat Aris. 5 keping. Potong lah. Yang satu. Ni kopok satu. Ya, sama macam ni. Cuma beza dia. Ni goreng tepung. Ni goreng biasa, goreng tepung. Goreng tepung lah. Ambil goteh, potong sendiri. Okay, kita bayar dulu. Okay. Sekarang kita kat mana? Nizam Celup Tepung. Baik. Kita ada sotong, kopok lekor, goreng pisang. Pecah. Siapa ada gaut, jangan makan banyak. Sotong fresh. Right, so makan dulu lah. Dia apa kita sambung. Thank you. Okay, so kita dah selesai makan di Nizam Celup Tepung. Okay lah. Sedap lah juga. Buat rasa-rasa kan. Kita balik ke Kuala Terengganu lah. So nanti dah sampai tapak event lagi. So sambung balik. Cantik dia punya rumah ni. Ni chalet. Chalet Vista Idaman. Skuter di mana-mana Cantik pemandangan di Kuala Terengganu ni. Res. Ni pantai apa nama ni? Pantai Miami kalau nama Miami. Banyak orang beredar lah. Petang-petang jogging. Semalam macam tak ramai macam ni. Hari Minggu kot. Dah Sabtu dia hari Ahad. Ya, Sabtu ada yang kerja kot. Ada orang mandi lah tu. Ada batu tu.
Ni kita lepak semalam kan, depan lagi. Betul. Ni kita lepak semalam hujan ni. Mana lubang kecil tu semalam? Lubang keluar. Menggelupur semua. Kita lepak semalam yang ada batu ni kan. Ada batu. Yang ada batu ni. Oh, kita lepak depan sikit. Sebelah kan apa dah? Sini. Oh, sini Jalan lah, betul-betul nak keluar lah Dia ada batu. Okay, so kita baru bersiap-siap nak ke Jambatan Angkat untuk ambil gambar. Ni pagi ni Kuala Terengganu hujan So kita tengah bersiap-siap lah nak menuju ke Jambatan Angkat nak ambil gambar sebenarnya. Tapi dah hujan macam ni, kita tersedai je kat sini. Memang hujan lah So, sampai. Kenapa hujan pai? Hujan. Sampai. Kita relax dulu lah. Kita tunggu. Hujan reda lagi baru kita gerak. Naila rawina lamun qalibun. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Lambai kamera Lambai. Pagar. Sabar, tutup pagar. Ni abang buat. Settle lah. Abang kamera tutup. So semua dah siap. So alhamdulillah hujan pun dah berhenti. Tapi yang tu Lambai. So kita dah nak bergerak ke Jambatan Angkat lah untuk ambil gambar semua. Okey, so boleh lambai kamera Jalan. Kamera saya. lambat kamera. Wan. Okay. Seorang. Alright. Belum. Belah kanan sini Mana? Dijol. Okey, semua dah habis Right. Bye. Alhamdulillah hujan berhenti Tak hujan ni okey jalan. Cantik. Kita kiri ke kanan? Kiri Kanan. Kanan tu okey. Kiri tak boleh. Alright. Okay, let's go. Okay, clear. Ada Honda satu. Honda Civic. Saya bawa pergi Petron Kecil batu betul Gigi. Nak muka. Oh, bau sedap. Kita nak pergi isi minyak tu. Ada yang dah kering, ada yang nak top up. Hujan ni motor memang kotor. Dia pun dah ride dah 2 hari kan. Standard lah motor kotor. Dia punya ni tebal lah. Di tebal. Satu lagi tebal. Ada satu lagi. Zebra ni tebal. Tebal juga ni. Masih. Bang Kamil bukan pakai kartu ke? Iyalah pemula kartu. Iyalah pecetus dia. Patam. Patam dulu pakai biasa. Bang Kamil nak racun. Itu cerita dia. Ibat. Itu cerita pemulaan kartu. Ibat Bang Kamil masuk ke pertama. Kiri saya main kiri. Kiri. Petron kiri. Petron semalam Petron Tok Bank Petron Tok Mung. Masuk. Isi minyak. Semua isi RM1 RM2 pun top up Penuh pun isi. Betul. RM1 pun isi. Alamak, RM1 pun isi pula. Betul belakang Faizal lah. Kalau satu pun habis. Betul. Apa ni? Cepat sikit dah. Baru masuk. Lek, santai. Ready bang. Okay, so dah selesai isi minyak semua. Geng lagi. So ada yang kat toilet, ada yang dah tengah isi minyak. Ada yang dah settle. Apa yang dia buat bawah tu? Siapa yang kat toilet? Pejal. Pejal merah. Tu Abang Wan ni Wan Puli. Tak berani. Buang air je. Okay. Bejar berak bejar. Ada Pejal. Bejar tengah masuk gitu. Semua dah ada ni. Boleh jalan. Mana boleh? Oh, 2, 3. Tidak. Alright. Jaga motor laju. Jaga ada motor belah kanan. Okay, let's go. Oi, sejuk macam kat Cameron. Hujan yang turun bagaikan mutiara. Kita ikut abang ni. Abang tunggu. Tunggu. Abang Azrul nama dia. Abang Azrul tunggu. Abang Azrul tunggu lah. Azrul D. Oh, cantik Shell dia cantik. Kat belakang biala. Betul lah. Kita ni bukan orang puli. Ini bukan Azrul depan. Tu, bosan. Betul. Pop.
Oh, pasal biru. Amin. Bang, naik gambar. Jom bang. Dia balik dah start tau. Jom, naik gambar. Kali. Tolong ke tapang. Kalau gambar dua foto. Ngam-ngam dia lalu roundabout tak? Oh, jangan. Lepas Tadi ni. siapa cakap dia lalu je. Tadi siapa cakap lalu je. Kena scam lah. Alright, benda masalah. Tak layan DJ lihat. Okey, Jas. Macam nak kena simpan je kamera ni. Kat mana? Tu geng-geng posa tu. Patah panggil. Patah panggil tu. Ni masuk ke mana? Ikut korang dua ni batu naik. Pam. Lepas tu kau tutup dia, Jun. Alright. Ya, you turn sini. Betul. Masuk sana. Tutup, tam sana. Semua boleh lepas lah. Tam, ada yang tunggu sana, Tam. Kita yang salah. Ojah, mana budak-budak Ojah? Ambil kiri Sebelum naik atas ni ambil kiri. Oh, Willy. Kiri. Left. Dengar suruh Willy tadi. Alamak. Berapaan? Tinggi tu. Oh, siapa lowet? Kena ni. Alamak, lowet kena. Pelan-pelan lah. Saya tak lowet. Betul ke sini? Alamak. Baik. Belakang dia jalan. Oh, ni Ada. patut tempat bertengah ni malam tu. Jom, sini. Jom sini ada kon merah ni. Tolak sikit. Nampak ni tu. Oh, kita punya choreographer. Weh, select lah. Geram lah. Select. Oh, select capang. Okey, tak apa. Ini Ya. dia. Besok hari kita. Oh, pot baik Okey. Jom. Okey tak? Depan. Haji. Hitung ada. Mana? Kau tak ada. Capang sini capang Tak ada dapat ke? Oh, buat. Tambatan angkat. Kau dah. Kita nak ikut color. Masih tengah setting lah. Hitam, merah, silver. Haris. Kalau dia lain. Dia orange lah. Haris dia special sikit. Dia duduk depan. Ini semua awam ni. Paling tak awam. Hari kita tengok. Kalau pelik hujung. Sama. Putih tak pelik, tak ada dia. Putih awam, putih dia silakan. Ada tu. Jangan. Biar ada orang buat kerja. Janganlah siapa men. Tak, drone tu ada gambar tu. Dah, angkat dah. Pelik lah. Daun. Malaysia tu. Cakap lah. Kenapa? Buat lah. Honda buat. Muncul. Okey. 1, 2, 3. Thank you semua. Baik semua. Masih. Jumpa lagi tahun depan insya-Allah. Kita jumpa Baik. Masih baik semua. tahun depan kita ramai lagi. Baik. Ciao.